Aku tengok kat depan ni pun Jai ada satu perfume Rasta memang daripada Zindor lah ni. Yang ni perfume lah. Okay. Dan ni bukan chemical lah. okay, faham. So Okay. ni memang perfume. Ni perfume. Ya. So macam mana tercetus je idea? Yang ni Zindor ni dengan Rasta. Terangkan Rasta ni pula apa dengan diri kau? Sebenarnya Zindor ni aku waktu aku kat Korea lagi, masa aku kat overseas lagi, masa aku dekat luar negara lah macam cakap kan. Aku dah tengok pasal Malaysia punya ni lah, culture lah kan. Jadi aku tahulah dia ni pengeluar minyak wangi dekat Malaysia ni. Okay, so bila aku dah balik sini, aku duduk sini kan, aku tak sangka pula kan aku dapat kenalan daripada Zindor. Kan aku nampak orang duk. Aku dah sebab setiap kali aku pergi mana-mana punya ni, aku nampak macam dia ada kios tau. Aku nampak apa benda ni kan, sekali-sekali aku nampak yang ni aku nampak dulu macam tu lah. So sebenarnya aku dah pernah memang kita ada collaboration lah sebenarnya. Sebenarnya kita orang ada collaboration dengan collaboration dengan Zindor untuk keluarkan perfume Rasta ni. Cumanya sejak ni aku nampak kan ada satu page yang face bangang-bangang ni kan. Kau faham lah, geram lah ni geram geram kan. Apa dia buat? Dia boleh pula stage katanya jangan beli perfume ni, perfume Rasta kan. Apa kekolot ni punya otak cakap kau, geram. Habis setiap benda yang berasta tu semua nak diharamkan. Alamak. Geram lah kan. Kan nak pakai baju betul lah. Jadi diorang pendedahan, sebab tu cakap kau, pendedahan yang kurang yang ada kat Malaysia ni. Satu motivate dia Rasta je kan haram. Rasta je penagih. Come on lah bro. Come on lah kan. Habis tu kalau kata ada traffic light kau nampak warna Rasta tu, kau tak tanya pula asal warna Rasta ni kan, kau tak sentuh pula. Jadi part-part macam ni, jadi kau kena faham lah benda-benda macam ni kan. Dan jadi aku keluarkan collaboration bila kita bekerjasama dengan Zindor untuk keluarkan perfume ni. So aku pun tak announce apa-apa. Sebab bila dah jadi macam apa, dah viral ni aku kena keluar lah. Kau tahu tak ni siapa punya ni kan. Maksudnya ni kita nak collab pun bukannya mudah. Jadi kita nak keluarkan supaya yalah, sebab aku tahu stoner kat Malaysia pun ramai. Maksudnya stoner bukan kita fokus kat stoner. Maksudnya stoner macam mana aku nak beritahu kau organic member lah senang cerita. Organic member lah maksudnya. Ya, lagipun perfume ni bukan untuk organic member je pakai. Jadi semua orang suka. Jadi wangi bro. Kau try cium buat boleh ni. In future untuk Rasta ni macam mana je? Kau nak bawa ke mana je? Sebenarnya yalah, Rasta ni yalah, aku banyak benda yang sebenarnya banyak benda lagi kita nak buat, yang kita tengah tunggu masa untuk kita buat. Tunggu nak launch lah sebenarnya, bukan tunggu masa nak buat dah. Maksudnya kita tunggu timing kita nak launch lah. Ada banyak benda lagi. So banyak benda sebenarnya aku nak buat Mok. Aku nak commercial dengan benda ni.